Hai, Assalamualaikum semua. Selamat pagi. So, hari ini adalah pada 25 hari bulan 2, 2026. Okey, jadi kita nak melihat kepada outlook pergerakan FCPO untuk hari ini 25 Februari. Jadi sekarang ni, this one hari ini 25 Februari should be akan ada news yang berlaku for today. So, kita menunggu fundamental news. Petang lah biasanya. Cuma sekarang ni kita melihat kepada price action yang berlaku pada hari ni. Okey, dilihat pada sesi pagi tadi, iaitu pagi sekarang lah. Sekarang ni pukul 10, sekarang 11.26, so dah hampir sejam berlaku. Sekarang ni harga pada 15 minit pertama, dia move ke atas. Dan sekarang ni, we can say this base area dekat sini, ataupun base support dekat sini, dah dipatah balik. Okay. Sekarang support pecah kan. So, patah balik. So, dekat sini should be this base still remains. Sepatutnya. Okay. So, sekarang ni apa yang kita nak melihat adalah this movement, kalau kita buka chart time frame 30 minutes, movement yang ini telah menelan beberapa pergerakan candle sebelum. Jadi, ini menunjukkan seems like ada satu momentum. Can say not a very good momentum lah, but I can say vibes untuk bullish tu ada. Okay. So sekarang ni apa yang kita lihat, kalau di sudut time frame kecil pun kita boleh nampak pattern lebih kurang macam ni. High, low, high. This one bentuk macam ni lah lebih kurang. Jadi adakah mampu membentuk dekat sini higher low? Asalkan this one dekat area ni nanti dia tidak cecah di bawah low yang this one. Kalau cecah low yang ini, maka view untuk bullish dah jadi invalid lah. So sekarang ni kita nak menanti di manakah potentialnya akan ada price action yang berlaku nanti. Zone mana? Iaitu zone sekitar-sekitar sini. Kita boleh menggunakan juga Fibonacci retracement. Kita expect sekitar at least 50% ke ataupun 61.8 ke, dekat-dekat area-area this one. This one is kita menanti price action untuk berlaku dahulu. Barulah kita boleh membuat decision. So this is monitoring level, yang mana kita menunggu untuk price action berlaku. So sekarang ni kita menunggu sebab sekarang ni pun 15 minit yang pukul 11 ke 11 suku ni pun candlenya pun can say tak ada lower shadow. Jadi menunjukkan ada movement bearish ni yang sedang berlaku. Okay. Jadi kita just monitor dahululah untuk movement pada petang ni nanti. Kalau lagi cantik, kita akan menunggu sekitar-sekitar kawasan sini untuk kita menunggu ada tak peluang untuk kita buat trading decision. Okay. So point of view kita lebih kurang macam ni untuk hari ini. Macam semalam kita expect, okay, this one macam fake breakout berlaku, so dia reverse balik sikit. This one dia test lagi sekali, but hari ni waktu malam tadi dia dah mula close back up, dan hari ni pagi tadi dia naik atas untuk high untuk current pattern this one. So yeah, ini is review kita untuk sesi petang nanti, insyaAllah. Okay, semoga bermanfaat.